Rupanya selama ni saya belajar di universiti, saya belajar tentang kewangan bukan nak mengurus kewangan peribadi untuk jadi pekerja dalam bidang kewangan yang baik, untuk menjadi pekerja yang baik, bukan untuk jadi kaya. Ilmu kekayaan tidak diajar di sekolah dan di universiti. Bila saya baca baru saya sedar, oh rupanya saya tak ada ilmu tentang kewangan. Daripada situ tuan-tuan, saya belajar, baca, lepas satu buku, pergi lagi satu buku. Tuan-tuan, bila kita mula belajar, barulah kita sedar rupanya kita ni tak ada ilmu. Lagi banyak kita belajar, lagi kita sedar banyak perkara yang kita tak tahu. Tetapi kalau kita tak belajar, kita akan rasa semua benda kita tahu. Sebab tu tuan-tuan, orang berilmu dia jarang-jarang nak komen sana, komen sini. Dia tak komen kecuali dalam bidang dia, kepakaran dia saja. Dia tak akan cakap semua perkara. Dia akan cakap pada bidang dia saja. Sebab dia sedar banyak perkara yang dia tak tahu. Jadi daripada situlah tuan-tuan, saya baca banyak buku. Daripada jutawan dari planet Jupiter, Tuan Aziz Ali keluarkan buku Lahirnya Seorang Jutawan. Buku dia lagi, Jutawan Hartanah. Buku dia lagi, Tuan Rumah Jutawan. Buku dia lagi, Jutawan Ekstrim. Semua saya beli dan saya baca. Saya baca buku Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Saya baca Cash Flow Quadrant dan banyak lagi buku-buku kewangan. Tuan-tuan saya baca, waktu itulah barulah saya nampak. Tak apa, walaupun saya miskin ketika itu, saya dah nampak jalan bagaimana nak membina 1 juta yang pertama. Saya buat decision untuk membina 1 juta yang pertama ketika usia saya 25 tahun dan saya masih lagi belum bergelumang dengan masalah hutang. Tuan-tuan, bila kita ada ilmu, kita mula nampak masa depan. Dah nampak jalan. Tahu dah. Jalan 1 juta pertama pasti saya akan achieve. Ketika itu hutang tak habis bayar lagi. Macam mana saya pada usia muda saya dah rasa tak selesa dengan hutang. Bila saya baca satu buku, tajuk dia Menyingkap Rahsia Jutawan Senyap dengan petunjuk jalan kekayaan Datuk Dr. Rusdi Abdullah Shafli. Saya baca buku tu, saya menyelami betapa stresnya dia menghadapi masalah hutang. Saya fikir sebelum saya ada masalah hutang yang kronik, cepat-cepat saya nak bebas daripada hutang. Jadi, bila ada ilmu, saya cepat-cepat ada duit, bayar hutang dulu. Dapat bonus, bayar hutang dulu. Dapat kenaikan gaji, hutang dulu. Alhamdulillah pada tahun 2027, saya bebas daripada hutang dan pada waktu itulah saya mula menulis di blog saya sekadar nak bagi inspirasi kepada anak-anak muda pada waktu itu macam mana nak hidup senang tanpa hutang. Okay, tuan-tuan, macam mana saya boleh ada target nak membina 1 juta yang pertama? Okay. Dah ada target 1 juta yang pertama. Jalan nampaklah lebih kurang. Platform public goal tak jumpa lagi. Tapi jalan dah nampak. Okay. Macam mana saya trigger nak membina 1 juta yang pertama? Saya ada isteri dan anak yang ramai. Isteri saya adalah suri rumah yang tidak ada pendapatan yang tetap. Adalah income sambil-sambil buat kuih, buat cupcake, berniaga gift, buat berniaga dog gift. Jadi saya fikir keluarga kami hanya bergantung hidup kepada saya. Saya pergi kerja, balik kerja naik motosikal. Lalu plus highway daripada Sungai Buloh ke KL. Setiap hari selama 11 tahun. Sepanjang perjalanan kita tengok banyak insiden. Saya fikir anything happen kepada saya, macam mana isteri dan anak-anak saya nak survive. Pada waktu itulah tuan-puan saya fikir saya kena ada harta yang cukup. Supaya anything happen, isteri dan anak-anak saya boleh survive. Okay. Saya buat kira-kira berapa income yang saya nak. Waktu tu saya dah belajar passive income apa semua. Berapa banyak income yang saya nak. Supaya kalau anything happen, isteri dan anak-anak saya boleh survive. Income saya pada waktu tu 1,000 lebih, dalam 2,000 saja. Okay. Dan saya buat kira-kira.